Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mu'in bin Hussein. Saya ni Muhammad Afiq Haikal bin Muhammad Ashri. Saya Muhammad Idris. Saya Muhammad Husni Aziz. Kami ingin membincangkan agama mengajar asas kemanusiaan. Saya akan teruskan berkenaan dengan pengenalan agama mengajar kemanusiaan. Pertama sekali, agama merupakan sesuatu fitrah, iaitu naluri atau kecenderungan semula jadi manusia untuk mengenal kebenaran, mencintai kebaikan dan mencari Tuhan. Seperti yang kita dapat tahu, agama mengajar kita membimbing manusia melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan, menjadi panduan dalam kehidupan seharian untuk membentuk akhlak mulia. Kejahatan berpunca daripada sifat sombong dan pentingkan diri. Hilangnya nilai agama menyebabkan manusia menindas dan mementingkan keuntungan diri sendiri. Tamadun membuktikan peranan agama. Sebagai contoh, Jepun merupakan sebuah kepulauan yang terbesar yang tidak menghubungkan dataran utama dunia. Ini membuktikan Jepun yang terasing daripada dunia luar mempunyai sosial ekonomi yang hebat, berpegang kepada prinsip Shinto yang menekankan agama sebagai asas dalam membentuk budaya dan bangsa Jepun. Ini menunjukkan bahawa nilai kemanusiaan boleh menjadi asas kemajuan tamadun. Agama Islam dan Melayu sebagai asas moral. Kesultanan Uthmaniyah dan Kerajaan Melayu Lama menjadikan agama panduan dalam pemerintahan dan kehidupan. Kemanusiaan sebagai nilai sejagat. Walaupun etis menolak agama, mereka tetap mencari makna ketuhanan dan kebenaran. Semua agama di dunia menekankan nilai moral dan kebaikan. Jadi saya akan menerangkan kasih sayang dalam agama. Kasih sayang bermaksud perasaan cinta, prihatin dan belas kasihan terhadap manusia lain. Semua agama di Malaysia mengajar umatnya supaya menyayangi sesama manusia tanpa mengira bangsa atau agama. Dalam Islam, kasih sayang dikenali sebagai rahmah, iaitu sikap belas ihsan terhadap manusia dan makhluk. Agama Buddha pula menekankan karuna, iaitu sifat belas kasihan kepada semua makhluk hidup. Dalam ajaran Kristian pula, kasih sayang digambarkan melalui ajaran love thy neighbor yang bermaksud menyayangi jiran dan membantu orang lain. Nilai kasih sayang ini penting kerana ia dapat menggalakkan sikap tolong-menolong dalam masyarakat, mewujudkan perpaduan serta mengurangkan konflik. Kesimpulannya, kasih sayang merupakan asas kemanusiaan sejagat yang dikongsi oleh semua agama. Jika nilai ini diamalkan, masyarakat Malaysia akan hidup lebih aman, bersatu dan saling menghormati. Nilai amanah adalah asas penting dalam semua agama. Ia bukan sekadar janji, tetapi satu tanggungjawab besar terhadap diri sendiri, masyarakat dan juga Tuhan. Dalam Islam, amanah dianggap sebagai ujian keimanan. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung gandang, tetapi semuanya enggan memikulnya, lalu manusia yang menerimanya. Ini menunjukkan betapa beratnya tanggungjawab amanah yang dipikul manusia. Dalam agama Kristian pula, nilai amanah ditunjukkan melalui tanggungjawab terhadap keluarga, pekerjaan dan alam ciptaan Tuhan. Setiap tugas dianggap sebagai ibadah yang perlu dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Manakala dalam agama Sikh, konsep sewa atau khidmat kepada masyarakat melambangkan amanah kepada Tuhan dan sesama manusia. Membantu orang lain dianggap satu bentuk pengabdian diri yang suci. Nilai amanah menjadikan kita lebih bertanggungjawab, jujur dan dipercayai. Jika semua manusia mengamalkan amanah, dunia pasti menjadi tempat yang lebih baik dan penuh kemanusiaan. Saya akan menerangkan tentang nilai kejujuran. Kejujuran ialah salah satu nilai sejagat yang diajar oleh semua agama. Dalam Islam, kejujuran dianggap tanda keimanan. Malah Nabi Muhammad SAW dikenali sebagai Al-Amin kerana sifat jujurnya. Dalam agama Kristian, kejujuran melambangkan kasih kepada Tuhan. Manakala dalam ajaran Buddha, pengikutnya diajar supaya berkata benar dan menjauhi penipuan.
Nilai ini penting kerana masyarakat yang jujur akan hidup dalam suasana aman dan saling mempercayai. Tanpa kejujuran, akan berlaku penipuan, rasuah dan perpecahan antara kita. Dengan sifat jujur, kita dapat membina kepercayaan dan menjadi insan yang berakhlak seperti yang diajar oleh agama Islam.